Sebaik sahaja patah trochanter didiagnosis dan keputusan untuk pembedahan dibuat, setiap penetapan diputuskan berdasarkan kualiti tulang. Rawatan standard untuk ini yang dipanggil skru pinggul dinamik telah dilakukan sejak 40 tahun yang lalu dan ia berfungsi dengan baik jika kualiti tulang adalah baik. Tetapi jika kualiti tulang tidak baik, rawatan telah beralih kepada bentuk paku penetapan proksimal dan paku penetapan trochantrik. Tetapi kami juga mula melihat orang pada usia 90-95 datang untuk patah trochantrik yang sama dan dalam kes sedemikian, walaupun paku yang lebih maju ini mungkin tidak dapat memberikan pegangan yang kuat. Jadi kami mempunyai pesakit di mana kami membetulkan dengan paku maju standard yang dipanggil TFN. Tetapi skru masih cenderung untuk keluar semula. Apabila mereka mula bergerak, berjalan dan sebagainya, untuk mengelakkan perkara sedemikian melalui paku dan skru ini, kita boleh memasukkan beberapa simen suntikan ke dalamnya dan menstabilkannya. Secara keseluruhan prinsipnya tetap jika kualiti tulang baik, betulkan gerakan pesakit